Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu untuk meneruskan kelas pengajian kita, untuk membincangkan, membahaskan berkaitan dengan sebuah kitab yang sangat penting berkaitan dengan Al-Quran yang mana merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang telah ditulis, disusun, dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas kita telah baca mukaddimah, dan daripada mukaddimah tersebut kita tahu bahawasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah tulis kitab ini dalam 10 bab. Dan bab yang terakhir adalah berkaitan dengan indeks, hari, cara baca perkataan, makna perkataan dan seumpamanya lah. Dan tuan-tuan, dalam cetakan ini, bab yang ke-10 tu, dia panggil muhaqqiq ataupun editor bagi edisi ini, dia telah bawa bab tersebut tuan-tuan, dia letak pada muka surat yang sepatutnya lah, katakanlah pada muka surat pertama ni ada benda yang telah diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tetapi beliau letak di bab yang ke-10. So sekarang editor dia bawa perkara tersebut telah diletak pada tempatnya, di orang sebut sebagai nota kaki lah. Apa yang Al-Imam An-Nawawi buat tu tuan-tuan orang sebut sebagai endnote, nota hujung. Tetapi editor ni jazahullahu khairan, dia buat dalam bentuk footnote, nota kaki pada muka surat yang sama, terus kita dapat maklumat yang sepatutnya. Mungkin zaman dulu dia tak ada sistem footnote, nampak tak? So Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah memilih pendekatan untuk buat endnote. Ala kullin. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita akan masuk bab yang pertama, dan insya-Allah kalau tidak ada aral melintang kita akan dapat habiskan bab yang pertama pada hari ini. Dan bab pertama ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fadilat membaca Al-Quran dan juga fadilat orang yang disebut sebagai hamalah Al-Quran. Hamalah ni kita dah terang sebelum ni tuan-tuan. So basically di sini yang saya nampak dia punya makna tuan-tuan ialah orang yang mana terlibat dengan Al-Quran. Orang yang mana terlibat dengan Al-Quran, sama ada dia hafal ataupun dia tak hafal, dia juga dikira sebagai hamalah Al-Quran. Nampak tak? So hamalah ni tuan-tuan, dia adalah plural bagi hamil. Hamil ni ialah seorang yang mana membawa. Satu orang yang tanggung sesuatu, bawa sesuatu. So basically, orang yang mana berkecimpung dengan Al-Quran, sama ada dia hafal ataupun dia tidak hafal, maka dia dikira sebagai pembawa Al-Quran, dikira sebagai penanggung Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sebelum tu, saya nak bacakan dua ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua ayat ni tuan-tuan, mungkin ada ayat lain saya terlepas pandang, tetapi dua ayat ni tuan-tuan adalah hampir sama, berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni tuan-tuan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-164. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sesungguhnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan dua kali penegasan, laqad, sesungguhnya, sesungguhnya. Dua kali penegasan, satu lam, la tu bukan la panjang tu tuan-tuan, la saja, kemudian qad. Ini dua penegasan. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi satu nikmat yang besar kepada orang yang beriman.
Allah Ta'ala guna perkataan manna. Manna ni tuan-tuan ialah satu pemberian yang mana bersifat besar kedudukannya, besar nilainya, besar ertinya. Laqad manna Allah. Ini merupakan satu favor, satu pemberian yang begitu bernilai berharga dari pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang beriman. Idh ba'atha fihim, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan dalam kalangan mereka rasulan min anfusihim, satu orang rasul dari kalangan mereka, manusia jugalah, yatlu alaihim ayatih. Antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diutuskan kepada umat manusia ialah yatlu alaihim ayatihi, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada orang yang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita akan nampak selepas seketika nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain ialah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ataupun mengajarkan kepada mereka al-kitab dan juga al-hikmah. Al-kitab ialah Al-Quran dan al-hikmah sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir merujuk kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan Al-Quran ni ada dua tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang pertama tuan-tuan ialah yatlu alaihim ayatihi, iaitu membacakan. Jadi tugas pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bacakan Al-Quran kepada umat manusia. Adalah untuk bacakan Al-Quran kepada umat manusia. Ini tugas pertama, iaitu min haitsu tabligh, iaitu menyampaikan lafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan, dari sini para ulama kita rahmatullahi alaihim, mereka mengatakan bahawasanya Al-Quran ni tuan-tuan, antara maksud utamanya ialah untuk dibaca. Sama ada faham ataupun tidak faham, itu cerita lain. Sama ada faham ataupun tidak faham, itu cerita lain. Sebab maksud membaca Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai satu ibadah yang tersendiri, ini tuan-tuan adalah maksud yang utama daripada penurunan Al-Quran. Antara maksud yang utama daripada penurunan Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahu tuan-tuan bahawasanya umat manusia ni tuan-tuan bukannya bercakap bahasa Arab semua. Dan bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahu bahawasanya ramai dalam kalangan umat Islam ni tuan-tuan dari dahulu sampai sekarang, kalau kita tak kata majority pun, at least kita kata tuan-tuan separuh ataupun lebih daripada separuh tuan-tuan sebenarnya adalah daripada golongan ajam, daripada golongan yang mana tidak pandai berbahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab. Namun begitu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi wajibkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, terutamanya dalam solat. Jadi tuan-tuan, maksud untuk membaca kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada difahami ataupun tidak difahami, itulah salah satu daripada maksud utama. Itu adalah salah satu daripada maksud utama. Kalau maksudnya tuan-tuan hanya semata-mata untuk faham, jadi tuan-tuan tak perlu sebenarnya kita nak apa orang kata bertahan mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab, bermula dengan belajar huruf-huruf Arab, cara sebut, baris atas, baris bawah, dengung tak dengung dan seumpamanya. Jika maksud daripada Al-Quran semata-mata adalah untuk faham. Jadi tuan-tuan, tidak sepatutnya orang sibuk susah payah belajar berkaitan dengan tajwid, belajar berkaitan dengan cara sebut, belajar berkaitan dengan pelbagai jenis qiraat dan seumpamanya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau maksud utamanya hanyalah semata-mata untuk faham, kemudian beramal. Tetapi hakikatnya tidak begitu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu yang pertama sekali tuan-tuan ialah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yatlu alaihim ayati, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada umat manusia ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, wa yuzakkihim, ini tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, iaitu untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan mereka. Apa maksud membersihkan? Apa maksud mensucikan tuan-tuan? Senang cerita adalah untuk mentarbiah mereka. Adalah untuk mentarbiah mereka. Nampak tak? Untuk membersihkan mereka, untuk mentarbiah mereka, supaya apa? Supaya mereka jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebetul-betulnya. Sama ada tuan-tuan dibersihkan
syirik, kufur yang ada dalam hati mereka dan juga perbuatan luaran mereka, ataupun kejahilan yang ada dalam hati mereka, dan juga kejahilan yang memandu kehidupan mereka. Ini semua tuan-tuan dibersihkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu sebagai satu perantaraan, sebagai satu usaha daripada pihak Nabi SAW. Adapun hakikat penghujungnya tuan-tuan, orang tu bersih tak bersih, itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kerjalah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat bagi petunjuk dengan arti kata menyampaikan seseorang yang kamu suka itu kepada iman, meninggalkan kufur sampai kepada iman, ataupun meninggalkan maksiat sampai kepada taat. Itu bukan dalam tangan kamu. Usaha kamu tuan-tuan, usaha kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menunjuk jalan sahaja. Adapun keputusan dapat hidayat ataupun tidak, itu ialah keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu tuan-tuan, kita kena ingat berdasarkan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman ke atas diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, sesiapa yang inginkan hidayat, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti bagi hidayat kepadanya. Jelas tuan-tuan? So wa yuzakkihim ialah tuan-tuan untuk membersihkan umat manusia daripada kekufuran, daripada kesyirikan, daripada kejahilan. Kemudian selepas itu tuan-tuan, tanggungjawab bila kita bersihkan, kita kena isi dengan satu benda yang baru yang disebut oleh para masyayikh sebagai apa? At-takhliyah, iaitu kita kena kosongkan dulu. Kalau bekas tuan-tuan, kita kena kosongkan daripada najis-najis, kekotoran-kekotoran. Kemudian kita kena bersihkan. Kemudian kita kena isi dengan perkara-perkara yang mana baik, perkara-perkara yang mana bermanfaat. Ini kita namakan sebagai at-tahliyah. Jadi at-tahliyah ni tuan-tuan, datanglah peranan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, iaitu tuan-tuan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan mereka al-kitab, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga al-hikmah, iaitu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ni tuan-tuan, antara fungsi paling utama as-sunnah tuan-tuan ialah untuk menerangkan Al-Quran. Adalah untuk menerangkan Al-Quran. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Untuk engkau wahai Muhammad terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jelas So tuan-tuan, itu ialah tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sedangkan mereka sebelum ini, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam kesesatan yang sangat jelas dan juga nyata. Ini ayat yang ke 164 daripada surah Ali Imran. Ayat 164 dari surah Ali Imran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kemudian tuan-tuan, ayat yang kedua dari surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memutuskan dalam kalangan umat yang ummiyin, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, iaitu golongan Arab pada waktu tersebut. Satu orang rasul dalam kalangan mereka yang sama juga tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Yatlu 'alaihim ayatihi, tugas utama Nabi SAW tuan-tuan adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mentarbiah mereka, membersihkan mereka daripada segala kekotoran, najis, syirik, kufur, kejahilan dan seumpamanya. Kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan ajaran daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, iaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sedangkan mereka sebelum ini berada dalam kesesatan yang sangat jelas dan juga nyata. Jadi tuan-tuan, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan tuan-tuan tidak lagi daripada 3 maksud utama ini. Sebab tu ramai masyayikh kami tuan-tuan, mereka kata maksud Nabi SAW ialah dakwah, tazkiyah dan juga ta'lim. Dakwah, tazkiyah dan juga ta'lim. Dakwahkan manusia kepada Allah,
dakwahkan manusia kepada agama Allah, kemudian bersihkan manusia daripada kekotoran syirik, kufur, kejahilan. Kemudian ta'lim, mengajar mereka perkara-perkara yang mana perlu diimani, diiktiqadi, perkara-perkara yang mana perlu diamalkan, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, perkara-perkara yang mana tak sampai kepada tahap wajib, fardu, tetapi kalau buat, mereka akan dapat pahala, kedudukan, kecintaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehidupan mereka akan berubah menjadi kehidupan orang yang mana mempunyai sifat-sifat dan juga kualiti-kualiti yang Allah Subhanahu wa taala suka, seperti orang yang muhsin, berbuat kebaikan, orang yang sabar, orang yang bertawakal, orang yang bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka menolong orang lain dan seumpamanya lah. Jadi tuan-tuan, ini ialah tanggungjawab para Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab para anbiya alaihi wassalatu wassalam, terutamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, utusan terakhir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya tuan-tuan adalah tanggungjawab para pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, bila kita disebut al-ulama warathatul anbiya, para ulama itulah pewaris para nabi, jadi sebenarnya tuan-tuan, kita bukan sekadar mewarisi ilmu kenabian untuk kemuliaan semata-mata, tidak. Kita juga mewarisi tanggungjawab kenabian. Kita juga mewarisi kerja buat para nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu tidak lagi daripada 3 perkara ni tuan-tuan. Untuk mengajarkan Alkitab, untuk membacakan Alkitab, untuk mengajarkan As-Sunnah, untuk membersihkan diri kita terutamanya dan diri masyarakat kita, orang yang mana berada di bawah tanggungjawab kita, sama ada dalam keluarga kita, dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam negara, negeri kita, dalam institusi tempat kita bekerja. Ini semua ialah tanggungjawab kita tuan-tuan. Terutamanya jika seseorang itu dia diberi kelebihan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu boleh berbahasa Arab, ilmu boleh baca Quran, faham Quran, ilmu boleh baca hadis, faham hadis, ilmu fiqh, akidah dan seumpamanya. Ini tuan-tuan bukan hanya semata-mata orang kata untuk kemasyhuran ataupun untuk orang kata kemuliaan, tetapi kita melupakan tanggungjawab sebenar. Kenapa kita mewarisi ilmu-ilmu tersebut? Bersama dengan ilmu tersebut tuan-tuan ada tasyrif, ada kemuliaan, betul, tetapi bersama dengan ilmu tersebut yang kita warisi tuan-tuan daripada Nabi SAW melalui perantaraan para ulama, adanya taklif, adanya bebanan tanggungjawab. Wallahu a'lam bissawab. So tuan-tuan, itu ialah 2 ayat yang saya rasa perlu untuk saya bacakan dan terangkan kepada tuan-tuan sedikit sebanyak sebelum kita masuk bab yang pertama ini. Sebab bab yang pertama ni tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau kata al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawati al-Quran wa hamalatihi. Iaitu atraf ni tuan-tuan ialah kita bagi tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan apa? Fadilat membaca Al-Quran. Dan juga fadilat orang yang mana membawa Al-Quran ataupun bergelumang dengan Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran. Sama ada dia baca ataupun dia hafal ataupun dia terlibat dengan perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran ni walaupun dia tidak hafiz Al-Quran. Jelas tuan-tuan? Walaupun dia berhajat kepada bantuan sebagai contoh buku, berhajat kepada bantuan alat-alat yang lain lah, seperti tab ataupun rakaman video, audio dan seumpamanya. Yang paling penting dia sibukkan diri dia dengan Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, yang paling utama dalam bab yang pertama ni tuan-tuan, fokus dia ialah fadilat membaca. Fadilat membaca. Jelas Fadilat membaca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau tuan-tuan, beliau telah mulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Barulah selepas itu beliau akan bawa hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab ini. Qala Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan sebut yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi SAW baca kepada para sahabat, sahabat baca kepada tabi'in, tabi'in baca kepada atba'ut tabi'in, sampailah kepada kita hari ini tuan-tuan. Dan ini merupakan
tanggungjawab pertama Nabi SAW sebagaimana disebut dalam 2 ayat sebelum ini. Yang pertama ialah Nabi SAW baca Quran kepada umat manusia. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali hatta Nabi SAW apabila Jibril alaihissalam turun untuk bawa wahyu, yang pertama sekali ialah tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW dapat baca wahyu tersebut dengan betul. Dan Nabi SAW pada waktu tersebut tuan-tuan, kerana takut terlupa apa yang dibaca oleh Jibril, tak dapat tangkap dengan elok dan seumpamanya. So Nabi SAW ikut rapat bila Jibril AS baca wahyu tersebut. Macam orang kata cepat-cepat sebut untuk pastikan ingat. Allah Ta'ala tegur dalam Quran, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Jadi basically, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak perlu kamu gopoh-gapah wahai Muhammad untuk gerakkan bibir kamu, takut-takut kamu terlupa dan seumpamanya, kerana kami akan pastikan Al-Quran ini memang betul-betul kamu akan ingat sebagaimana kami turunkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Jelas tak tuan-tuan? Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, yang pertama adalah untuk belajar. Cara baca adalah untuk belajar bagaimana wahyu Allah, kalam Allah itu disebut. Dan sebegitulah juga disampaikan kepada umat Nabi SAW. Ini untuk stage yang pertama. Jadi tuan-tuan, tuntutan ke atas umat ini juga tuan-tuan adalah untuk belajar, untuk baca dengan betul sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Dan berapa banyak riwayat kita akan jumpa tuan-tuan yang sahih-sahih yang mana telah menjanjikan pahala hanya semata-mata ke atas perbuatan ibadah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tak kira lah faham ataupun tak faham tuan-tuan, itu sudah dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Kemudian mereka juga memberi infak, membelanjakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah rezekikan kepada mereka. Mereka telah belanjakan sebahagian daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, sama ada dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lakukan yang demikian itu. Kenapa tuan-tuan? Mereka berharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak rugi. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita tahu tuan-tuan, manusia hidup di dunia ni tuan-tuan, dalam ayat Quran dan hadis disifatkan kehidupan mereka ni tuan-tuan sebagai jual beli, sebagai perniagaan. Setiap daripada kita, sebagaimana dalam hadis bagi tahu, bila kita keluar daripada rumah tuan-tuan, kita sebenarnya sedang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun yaghdu, setiap orang keluar daripada rumah dia pada waktu pagi. Faba'i'un nafsah, dia sebenarnya sedang menjual diri dia. Jadi dia jual diri dia macam mana? Sama ada dia ikut agama Allah, syariat Allah, ataupun dia tak ikut agama Allah dan juga syariat Allah. Faba'i'un nafsah, dia keluar daripada rumah dia pada waktu pagi tuan-tuan, dia dalam keadaan berjual beli dengan Allah. Famubiquha, sama ada dia jual diri dia tuan-tuan dengan kemaksiatan kepada Allah, ketidakpatuhan kepada Allah, maka tuan-tuan dia akan dapat hasil jualan dia apa tuan-tuan? Dia akan dapat hasil jualan dia neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Sebab dia sedang bayar dengan batang tubuh dia, dengan kehidupan dia. Jadi harga untuk dapat syurga sepatutnya lakukan sekian. Tetapi bila kamu tak bayar dengan harga sekian, kamu tidak akan dapat syurga dan kamu sedang menempah neraka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hadis sahih dalam Sahih Muslim dan seumpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata famubiquha, dia berniaga dengan batang tubuh yang Allah bagi pada dia, masa yang Allah bagi pada dia, harta benda yang Allah bagi pada dia, kesihatan yang Allah bagi pada dia. Dia telah beli apa? Dia telah beli neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia jerumuskan diri dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Famubiquha famu'tiquha aw mubiquha, sama ada dia bebaskan diri dia daripada neraka masuk ke dalam syurga dengan cara dia guna batang tubuh dia, dia guna harta benda dia, dia guna masa dia,
dia guna kesihatan yang Allah bagi pada dia, dia guna akal fikiran yang Allah bagi pada dia, dia guna ilmu pengetahuan yang Allah bagi pada dia untuk dia dapat tukaran syurga. Dengan cara apa? Dia mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia akan bebaskan diri dia daripada neraka dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa tuan-tuan? Dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak buat macam tu tuan-tuan, dia telah jual diri dia tuan-tuan untuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Famu'tiquha aw mubiquha. Jelas kan? So basically tuan-tuan, kehidupan kita ialah perniagaan. Kehidupan kita ialah perniagaan. Jadi tuan-tuan, orang yang mana bila dia membaca kitab-kitab Allah, dia mendirikan salat, dia membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Sama ada secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, dia buat semua perkara tersebut tuan-tuan dengan harapan apa yang dia buat ni dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan ialah perniagaan yang mana tidak akan rugi pada hari kiamat nanti. Iaitu dia akan dapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan akan membalas pahala untuk mereka dengan balasan yang sempurna tanpa sebarang kezaliman, bahkan lebih lagi daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi ke atas mereka kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ceritanya tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan hidup di atas nikmat daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Hatta kita buat ibadat pun tuan-tuan, ketaatan yang kita buat adalah menggunakan nikmat daripada Allah. Batang tubuh yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kelapangan yang Allah bagi kepada kita, kecerdikan yang Allah bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, itu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas kita dengan sebaik-baik balasan, lebih daripada apa yang, ataupun kita boleh kata kita ni tak layak untuk dapat apa pun sebenarnya balasan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan lebih daripada apa yang kita buat. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu zat yang mana maha mengampunkan dan satu zat yang mana sangat berterima kasih. Bukanlah terima kasih tuan-tuan, yang sangat menghargai tuan-tuan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jadi kita terjemah syakur macam tu. Sangat membalas hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, basically, innal ladhina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang mana membaca kitab Allah ni, tuan-tuan, perbuatan tersebut, action tersebut tuan-tuan adalah salah satu daripada bentuk perniagaan yang mana tijarah lam tabur, iaitu perniagaan yang mana tidak akan rugi. Perniagaan yang mana tidak akan hancur, perniagaan yang tidak akan musnah. Dan itu juga salah satu bentuk perniagaan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas pada hari kiamat nanti, balasan pahala yang sempurna, bahkan lebih daripada itu lagi. Dan tuan-tuan, itu ialah juga salah satu daripada amalan yang akan menarik orang kata keampunan daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menarik orang kata kita kata syakur ni tuan-tuan, penghargaan daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kerana apa? Kerana kita melakukan amalan tersebut. Iaitu salah satunya ialah amalan membaca Al-Quran, kitab Allah. Sebab kalam Allah ni tuan-tuan ialah kalam Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada seseorang yang mana ambil berat berkaitan dengan kalam Allah, yang ta'zim, yang muliakan kalam Allah. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah bawa riwayat-riwayat berkaitan dengan fadilat-fadilat membaca Al-Quran dan orang yang mana menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Wa rawayna an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutub ba'da al-Quran. Jadi tuan-tuan, satu riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dalam kalangan kalian ialah orang yang mana mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ialah kalam Allah. Al-Quran ialah kalam Allah, bukannya kalam makhluk. Jadi tuan-tuan, tidak ada perbandingan, no comparison at all, tuan-tuan, antara kalam makhluk dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seseorang apabila dia ikat diri dia ataupun dia
tempelkan diri dia pada satu perkara yang mulia, yang tinggi kedudukan, maka dia juga akan dapat kemuliaan tersebut. Maka dia juga akan dapat kedudukan yang tinggi tersebut. Jelas tuan-tuan? So basically tuan-tuan, sebaik-baik manusia lah orang yang mana belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Namun para masyayikh kami kata, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ni tuan-tuan, dia tidaklah semata-mata sebenarnya terhenti pada proses membaca dan mengajarkan cara baca Al-Quran. Walaupun ini sebenarnya termasuk juga sebagaimana kita bagi tahu dalam ayat-ayat sebelum ni kita baca, yatluna kitab Allah. Betul tak? Yatlu alaihim ayatihi. Mereka, iaitu para Nabi alaihi wassalatu wassalam, terutamanya baginda Nabi Muhammad SAW lah, tuan-tuan membacakan apa? Membacakan ayat Allah. Jadi tuan-tuan, bacaan ni memang benda yang paling utama ataupun proses yang paling pertama. Jadi tuan-tuan, orang yang mana mempelajari Al-Quran iaitu cara baca, kemudian mengajar Al-Quran cara baca, maka tuan-tuan termasuk di dalam golongan yang paling mulia. Dan orang lain yang mana terlibat dengan mempelajari Al-Quran iaitu makna-makna Al-Quran dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran, maka termasuk juga di dalam janji ini. Bahkan tuan-tuan, itu sebenarnya adalah lebih aula dan juga lebih afdal. Sebab apa tuan-tuan? Dia telah gabungkan dua tanggungjawab. Tanggungjawab baca dan mengajar cara baca. Kemudian tanggungjawab ta'lim dan juga belajar dan juga ta'lim untuk mengajar. Ta'allum iaitu mempelajari dan juga ta'lim untuk mengajar. Betul tak? So dia dah buat dua tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, tanggungjawab pertama iaitu belajar baca dan juga mengajar cara baca. Kemudian dibuat tanggungjawab yang seterusnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi SAW mengajar Al-Kitab dan juga Al-Hikmah, mengajar Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, orang yang mana dia mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran yang bersifat kefahaman dan mengajar ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran yang mana bersifat kefahaman, sebenarnya dia telah buat dua tanggungjawab kenabian. So, dari satu sudut, dia lebih afdal berbanding dengan orang yang mana semata-mata baca, belajar cara baca dan mengajar cara baca. Walaupun itu juga adalah perbuatan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan tuan-tuan? So, orang yang mana belajar bahasa Arab, orang yang mana belajar hadis Nabi SAW, sebab sebaik-baik pentafsir bagi Al-Quran selepas kalam Allah, selepas Al-Quran itu sendiri ialah baginda Nabi SAW. Sebab memang itu tanggungjawab Nabi SAW, iaitu untuk menerangkan kepada umat manusia kitab, iaitu Al-Quran yang mana Allah Ta'ala telah turunkan kepada umat manusia. Betul tak? Jadi tuan-tuan, semua ilmu tersebut tuan-tuan, ialah ilmu yang mana pada penghujungnya berkhidmat kepada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi janganlah sampai orang tu sibuk dengan bahasa Arab, sibuk dengan hadis, tetapi tak ambil berat langsung berkaitan dengan Quran. Quran tak baca, Quran tak tadabbur, tak berusaha untuk mengajar Quran, cara baca, tak berusaha untuk mengajar cara faham Al-Quran. Ini pun tak boleh juga tuan-tuan. Walaupun kita sibuk dengan ilmu hadis, kerana hadis ni ialah orang kata penerangan yang paling utama bagi Al-Quran selepas Al-Quran itu sendiri. Dan selepas kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, kononnya kerana Al-Quran, hadis dalam bahasa Arab, tetapi kalau kita hanya sibuk dengan pengajian itu, last kali Quran tak baca, Quran kita tak tadabbur, Quran kita tak ajar cara baca, kita tak ajar tadabbur. Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya tuan-tuan, kita telah meninggalkan maksud yang paling utama. Maksud yang paling utama daripada ilmu-ilmu tersebut. Jelas kan? So baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang dalam kalangan kalian ialah orang yang mana mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran, dengan dua kategori belajar dan mengajar sebagaimana yang saya simpulkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ni tuan-tuan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Gelaran beliau, kunyah beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ini nama beliau, Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim Al-Bukhari. Di dalam sahih beliau yang kita selalu sebut sebagai Sahih Al-Bukhari, yang merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quranil Karim. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah
Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim an-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis ni tuan-tuan berpunca daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an." Seseorang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dalam hal keadaan dia mahir dengan bacaan Al-Quran tersebut. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan, senang cerita tuan-tuan, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang baik-baik, kan. As-safarah al-kiram al-bararah. Nombor satu ni tuan-tuan, al-malaikah al-katabah, iaitu malaikat yang mana menulis. Jadi tuan-tuan, malaikat yang menulis, malaikat yang mulia, yang baik, ini tuan-tuan menunjukkan kepada kedudukan orang yang mahir membaca Al-Quran. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan dia mahir. Jadi tuan-tuan, sebelum dia nak jadi satu orang yang mahir, dia tetap kena lalu, orang kata, proses tidak mahir tu. Jadi tuan-tuan, proses tidak mahir itu sendiri dijanjikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia mahir tuan-tuan, lagi tinggilah dia punya apa? Dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mahir, sebagaimana dalam hadis ni, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mana baca Quran tapi dalam keadaan merangkak-rangkak, tergagap-gagap sebab dia tak mahir tuan-tuan. Wa huwa 'alaihi syaqq, dan bacaan tu susah untuk orang tersebut. Lahu ajran, maka dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala usaha, satu pahala baca tu. Jadi tuan-tuan, ini tidak menunjukkan bahawasanya orang tak mahir ni tuan-tuan lebih tinggi kedudukan dan pahala berbanding dengan orang mahir. Tidak. Tuan-tuan, ayat ni bersifat positif, statement. Orang yang mana tidak mahir, dia baca, dia dapat 1 pahala, dan atas susah payah dia baca tu, dia dapat 1 pahala lain, 2 pahala. Tetapi dalam ni, dia tak bagi tahu pun bahawasanya orang yang tak mahir tadi tu, dia pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, berlipat kali ganda berbanding dengan orang mahir. Tidak tuan-tuan. Bahkan orang yang mahir ni tuan-tuan, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia dan juga yang baik. Dan mereka juga tuan-tuan sebenarnya telah melalui proses tidak mahir sebelum ini. Nampak tak? Masa proses tidak mahir, mereka dapat 2 pahala bagi setiap percubaan mereka baca tu. Dan selepas mereka mahir tuan-tuan, mereka punya darjat, mereka punya pahala lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim an-Naisaburi. Imam Muslim sebagaimana kita tahu, mereka berdua telah riwayatkan hadis ini tuan-tuan di dalam kitab sahih mereka berdua. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nama beliau ialah Abdullah bin Qais. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu annahu qala, kalau tuan-tuan tengok ni nombor 3 ni kan. So di sini ada nombor 3. Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais mansub ila al-Asy'ar jaddil qabilah. Ini tuan-tuan sebenarnya kalau ikut kitab asal endnote oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih di mana tuan-tuan? Pada bab yang ke-10. Tetapi editor bagi kitab ni dia bawa bab ke-10 tu dia buat dalam bentuk footnote. Jelas kan? Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam ni tuan-tuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. Al-Quran ni tuan-tuan macam mana pun dia tetap kalam Allah. Memang satu mulia tuan-tuan, kedudukan yang sangat tinggi. Sebab kalam Allah bukan makhluk. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak banding dengan makhluk. Al-Quran ni macam mana pun tuan-tuan, dia tetap mulia, dia tetap tinggi sebab dia ialah kalam Allah. Dan kalam Allah bukan makhluk. Jelas? Cumanya sekarang, orang yang mana bila Al-Quran diturunkan pada dia, Al-Quran berada di depan mata dia.
sama ada dia nak kaitkan diri dia dengan Quran ataupun dia tak nak kaitkan diri dia dengan Quran. So apa perbandingan mereka ni? Nampak tak? Dia ada dua kategori. Yang pertama ialah orang beriman, yang kedua ialah orang tak beriman. Sebab syarat tuan-tuan untuk jadi beriman bukan dia kena baca Quran. Nampak tak? Syarat untuk dia jadi orang beriman dia bukan kena baca Quran. Syarat untuk dia jadi orang beriman dia kena beriman dengan rukun-rukun iman yang Allah Taala sebut dalam Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Sebagaimana kita tahu. Antaranya ialah beriman dengan apa tuan-tuan? Beriman dengan kitab-kitab Allah. Itu syarat untuk dia jadi orang beriman. Tetapi katakanlah dia jadi orang beriman, dia beriman dengan semua rukun-rukun iman tetapi dia tak baca Quran. Adakah sama dengan kedudukan orang yang mana beriman dan baca Quran? Sejauh mana attachment tuan-tuan seseorang itu dengan Al-Quran, kalau dia beriman, akan menyebabkan dia punya kedudukan berbeza-beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Ini yang selalu disebut oleh Maulana Sulaiman Kattani, hafizahullah tuan-tuan. Beliau kata, ye Quran ikna ashnah paigam bancuka hai. Dia kata Al-Quran ni tuan-tuan dah jadi macam satu benda yang tak relevan dalam kehidupan orang Islam sendiri pada hari ini. Quran ni tuan-tuan, senang ceritanya nak naik rumah baru, nak buka kedai baru, ada kematian, barulah kita cari beberapa orang hafiz untuk baca Quran, nak halau hantu dan seumpamanya, betul tak? Selain daripada tu, tuan-tuan, Quran ni macam satu benda yang mana tak ada nilai dalam kehidupan kita. Macam tak ada nilai dalam kehidupan kita. Bahkan na'udzubillah tuan-tuan, kita rasa banyak surat-surat yang sampai kepada kita dalam bahasa kita tak faham tuan-tuan, itu orang kata lebih bernilai bagi kita. Sanggup kita bawa orang untuk pergi terjemah isi kandungan surat tersebut. Betul tak? Kadang-kadang kita dapat surat dalam bahasa Inggeris, kita tak faham. Kita pergi tanya orang untuk kita faham isi kandungan surat tersebut. Sebagai contoh, pernah sampai rumah saya tuan-tuan, surat daripada satu universiti lah, di Malaysia, dalam bahasa Inggeris. Sampai kepada ayah saya tak ada kat rumah. Jadi, ayah saya ambil surat tersebut, pergi jumpa dengan orang yang terpelajar dalam kampung. Nak tahu isi kandungan surat ni apa. Jadi tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, masalahnya bukan orang Islam yang tak kenal masjid, orang Islam yang tak kenal majlis ilmu, orang Islam yang tak kenal semayang berjemaah, yang tak ambil berat dengan Quran ni tuan-tuan. Hari ni orang yang mana kaki masjid, kaki majlis ilmu, tetapi dia tak pernah, orang Kelantan kata tak raja keruk kening pun. Dia tak pernah berkerut sekalipun, dia duk baca surah Nazim ni, sepanjang puluhan tahun dia semayang, dia tak pernah fikir pun Allah Ta'ala sedang cakap apa pada dia. Betul tak? Dan tak pelik tuan-tuan, kalau ada orang berpuluh tahun semayang, berjemaah, dengar ustaz mengajar Maghrib Isyak, dia tak tahu pun makna setiap perkataan daripada surah Al-Fatihah sebagai contoh. Bukan kata, okeylah, mungkin dia tak tahu makna secara perkata, tapi sepatutnya puluh tahun tuan-tuan, jadi umat Islam, mazhab Syafi'i lagi, kan, baca Fatihah di belakang imam dalam semayang 17 kali sehari semalam tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun, takkanlah kita tak tahu makna bagi setiap perkataan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan mungkin ada yang tak tahu pun makna, bukan kata perkata, makna umum pun apa yang ada dalam Fatihah pun dia tak tahu. Makna surah-surah lazim yang pendek-pendek, yang imam di kampung dia duk baca berpuluh tahun tuan-tuan, mungkin dia tak pernah tahu pun. Ada tak dalam kalangan kita, zaman-zaman dulu bila kita sembahyang tarawih tuan-tuan, 20 rakaat kita baca apa? Alhaakumut takatsur, betul tak? Kemudian orang baca qul huwallah. Kan dulu kan. Bila sampai malam ke-16, orang baca Alhaakumut takatsur, kemudian orang baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul tak tuan-tuan? Sebulan tu tuan-tuan, Alhaakumut takatsur tu 30 kali ulang. Betul tak? Kemudian wal asri 30 kali ulang. 30 hari kan? Tuan-tuan, ada orang tak tahu apa maksud Alhaakumut takatsur. Ada orang tak tahu apa maksud wal asr. Kita tak rasa nak tahu langsung apa yang Allah Ta'ala sedang nak sampaikan kepada aku. Itu yang Maulana Sulaiman Kattani bagi tahu, ye Quran ikna ashnah paigam pancukahi. Dia dah jadi satu message daripada Allah yang mana irrelevant dalam kehidupan kita. Jelas Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita tuan-tuan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran mathalul utrujjah. Orang beriman, dia beriman, orang yang bagus dah.
yang membaca Al-Quran. Maksudnya alladhi yaqra'ul Quran ni tuan-tuan, senang cerita dia ambil berat dengan pembacaan Al-Quran adalah seperti utrujah. Utrujah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok gambar, tuan-tuan akan nampak macam-macam lah gambar. Kan? Citron, buah-buahan citrus dan seumpamanya. Bila penting dia ke arah limau. Nampak tak? Rihuha tayyib, dia punya bau sedap. Limau ni bau dia manis tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok berapa banyak alat mandian, shampoo, kan, bau limau, basuh tangan, bau limau dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab bau dia sedap. Yang menyegarkan dan seumpamanya. Betul tak? Wa ta'amuha tayyib, dan dia punya rasa pun sedap. Limau ni rasa dia sedap tuan-tuan. Rasa dia manis. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, beliau bagi tahu tuan-tuan kelebihan-kelebihan utrujah ni. Jadi kalau tengok nombor 2 ni, di sini Ibn Hajar di dalam Fathul Bari bagi tahu kenapa disebut al-utrujah ni tuan-tuan sebagai perumpamaan orang yang beriman baca Quran. Kenapa tidak disebut buah-buahan lain? Buah-buahan lain tuan-tuan yang rasanya sedap dan ada bau lah sikit sebanyak seperti apple. Kenapa tak disebut apple? Jadi ini percubaan para ulama untuk memahami tamthil, perbandingan, tashbih, orang kata perbandingan yang Nabi SAW cuba sampaikan. Dia kata, kerana kulit utrujah ni tuan-tuan boleh dijadikan ubat, saya tak tahulah. Dan dalam buah tersebut Allah Ta'ala letak banyak khasiat. Nampak tak? Daripada dia punya biji ni tuan-tuan boleh dikeluarkan minyak yang bermanfaat. Dan dikatakan, wallahu a'lam bissawab, bahawasanya jin tidak akan masuk rumah yang mana di dalamnya ada buah limau. Sebab itulah mungkin bila orang duk berubat, berbomoh dan seumpamanya, dia akan guna limau purut dan seumpamanya. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, kalaulah betul apa yang dia kata, maka tuan-tuan munasabahlah, sesuailah Al-Quran itu yang mana tidak akan didatangi oleh syaitan. La taqrubuhu syaitan. Al-Quran ni tuan-tuan tidak akan didatangi oleh syaitan. Syaitan tidak akan ada kuasa untuk mendekati Al-Quran. Jadi begitulah juga orang kata, buah limau ni tuan-tuan, syaitan takut. Buah limau ni syaitan takut. Wallahu alam, kita tak tahu. Qil, dia katakan. Nampak tak? Kemudian, dia punya biji limau tu tuan-tuan, dia punya kulit bagi biji limau itu ialah berwarna putih. Jadi, fayunasibu qalbal mu'min. Jadi, dia sangat munasabah sesuai sebagai satu perbandingan dengan hati satu orang yang beriman. Hati orang beriman ni tuan-tuan sepatutnya hati yang putih. Betul tak? Wa'ala kullin, tuan-tuan, saya dulu bila saya bermusafir dari Kelantan, zaman-zaman sekolah menengah dulu kan, duduk di Kisas dan seumpamanya. Saya ni orang kampung, darat. Tuan-tuan, kalau naik kereta, naik bas, saya akan jadi pening. Nak muntah dan seumpamanya. So antara benda yang mak saya bekalkan, jazakallah khairan, pada waktu tersebut ialah buah limau. Ataupun limau, apa je lah buah limau. Supaya apabila saya rasa loya, nak muntah tuan-tuan, supaya saya letak dekat dengan hidung saya tuan-tuan, dapat, apa orang kata, dapat bau yang sedap, dapat menghilangkan loya tu. Tuan-tuan, kulit limau orang jual kan? Kulit limau orang jual. Kalau geng-geng Cina ni lagi pandai lah dia buat masing-masing daripada kulit limau ni. Kulit limau ni orang jual. Jadi tuan-tuan, kan, asam kulit limau dan seumpamanya ini menunjukkan kepada kedudukan buah limau. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, sepatutnya kita tak boleh lah nak bandingkan dengan makhluk, sebab Al-Quran ialah kalam Allah Ta'ala. Tetapi at least kita buat, Nabi SAW buat perbandingan yang macam ni, at least kita ni orang kata semakin terbuka, nampak bahawasanya orang yang beriman apabila dia ada attachment, ada ikatan dengan Al-Quran, dia punya nilai tuan-tuan adalah seperti utrujah. Nampak tak? Dia tu bermanfaat. Senang cerita, serba-serbi berkaitan dengan kehidupan dia tu bermanfaat. Jelas tuan-tuan? Serba-serbi berkaitan dengan kehidupan dia bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri dia, bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok biji limau tu kulitnya putih, sepatutnya hati orang beriman putih. Jadi orang tu beriman, dia baca Quran. Kesan dia tuan-tuan, orang tengok dia, orang akan suka pada dia. Orang akan dapat manfaat daripada dia. Orang tak akan rasa bahaya, tak dapat sebarang mudarat daripada dia. Sebab apa? Sebab dia lah satu orang yang beriman, hatinya baik.
Nampak tak? Dia punya limau ni tuan-tuan cantik kan? Kalau tuan-tuan tengok buah-buah citron ke citrus kan, dia cantik tuan-tuan, memang cantik. Jadi sepatutnya orang yang beriman, yang ada kaitan dengan Al-Quran, kehidupan luaran dia cantik, akhlak dia cantik, orang tengok dia orang suka, orang akan rasa tenang, orang akan rasa happy, gembira dan seumpamanya. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Dan dia pada masa sama ialah ubat bagi orang lain. Percakapan dia ubat bagi orang lain. Perbuatan dia ubat bagi orang lain. Maksud ubat ni tuan-tuan, bukanlah kita kata jadi macam tabib tu. Tak, maksudnya bila orang tengok, orang akan ingat pada Allah. Orang akan ingat pada akhirat. Orang akan rasa ingin untuk mendekati agama dan seumpamanya. Itu sepatutnya. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Orang beriman dan dia membaca Al-Quran. Dia adalah seperti buah utrujjah. Rihuha tayyib. Bau dia sedap. Wa ta'muha tayyib. Dan dia punya rasa juga adalah sedap. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Orang beriman yang tak baca Quran, dia adalah seperti buah tamar. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni tetaplah macam-macam mana pun dia ada kebaikan. Dan Al-Quran ni orang baca ke tak baca, dia tetap kalam Allah. Itu tidak ada perumpamaan yang comparison yang kita boleh buat. Betul tak tuan-tuan? So orang beriman, kerana dia beriman, dia ialah satu orang yang mana ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun disebabkan oleh lack dia punya attachment dengan Quran yang merupakan kalam Allah, maka tuan-tuan apa yang berlaku? Dia punya kedudukan turun. Dia adalah seperti buah tamar. La rihalaha wa ta'muha hulwan. Dia tidak ada bau yang sedap, tetapi dia punya rasa tetaplah manis. Ini menunjukkan kepada apa tuan-tuan? Merujuk kepada apa? Merujuk kepada kedudukan dia semakin berkurangan. Secara umum. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Dan perumpamaan orang munafik yang mana baca Quran. Orang munafik ni tuan-tuan, macam-macam mana pun dia tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedarkil asfali minan nar. Mereka berada di lembah neraka yang paling dalam sekali. Namun, kerana dia ada attachment dengan Quran, so dia dapatlah sedikit manfaat. Nampak tak? Walaupun dia tak akan bagi manfaat pun untuk akhirat dia. Tetapi orang nampak dia sedikit ada kebaikan. Kerana apa? Kerana attachment dia dengan Quran. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Perumpamaan orang munafik yang mana dia baca Quran. Mathalur raihanah. Dan dia baca ni pun tuan-tuan bukan sebab dia beriman di kalam Allah. Dia terpaksa baca. Nampak tak? Mungkin duduk dalam majlis Nabi SAW masa tadarus dan seumpamanya. Jadi dia terpaksa baca. Nampak tak? Ataupun geng-geng munafik yang di dalam hati dia tuan-tuan penuh dengan kebencian terhadap Islam, kekufuran dan seumpamanya, tetapi dia menyamar. For whatever reason dalam dunia hari ini ke dalam pada zaman Nabi ke tak kisah, yang penting dia munafik. Munafik dengan erti kata tuan-tuan, munafik yang memang kafir ni. Jelas kan? Munafik akidah tuan-tuan, bukan munafik biasa, munafik akidah. Alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Adalah seperti raihanah yang disebut sebagai daun basil. Nampak tak? Seperti daun basil. Rihuha tayyibun. Dia punya rih, dia punya bau ni sedap. Sebab apa? Quran tu sendiri ialah kalam Allah. Itu memang kedudukan dia tinggi tuan-tuan. Rihuha tayyib, saya tak tahulah daun basil ni bau dia macam mana, tetapi wa ta'muha murrun. Tetapi dia punya rasa adalah pahit. Rasanya adalah pahit. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni tuan-tuan, dia ni tuan-tuan satu benda yang pahit, tidak ada nilai. Tetapi Quran yang dia baca tuan-tuan, itulah kalam Allah. Jelas kan? Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik itulah sebagai raihanah. Raihanah iaitu daun basil, daun selasih. Jadi bau yang sedap tu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh attachment dia dengan Quran pada waktu tersebut. Tetapi dia tu sendiri tuan-tuan ialah satu benda yang mana sangatlah pahit. Tak sedap. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah. Dan perumpamaan orang munafik yang mana dia tak baca Quran. Dia tu munafik dah. Kemudian dia tak baca Quran pula. Tak ada attachment dengan Quran. Kamathalil hanzalah. Dia adalah seperti, saya tak tahu hanzalah ni tuan-tuan nak terjemah apa. Biasanya orang duk sebut terjemah piria. Saya tengok dalam gambar tadi disebut sebagai bitter apple. Bila kita tengok dia punya gambar tuan-tuan, dia macam buah tembikai dari luar. Dia punya color dia dengan jalur-jalur dia tu kan macam tembikai. Tetapi bila kita tengok isi dalam tu tuan-tuan, dia memang ada isi.
Kan? Laisa laha rih, dia tidak ada bau yang sedap, wa ta'muha murrun, dan dia punya apa dia panggil? Dia punya rasa pun adalah sangat pahit. Jadi orang munafik ni tuan-tuan, dia adalah seperti Hanzalah. Ada orang terjemah sebagai bitter apple, ada orang terjemah sebagai pria. Jadi dia tu sendiri tuan-tuan memang murrun lah, memang satu benda yang pahit, tidak ada nilai di sisi Allah, dan tambahan pula dia tidak ada attachment dengan kalam Allah. Maka dia tidak ada sebarang kebaikan pada dia. Bau pun tak ada yang sedap, rasa pun memang confirm tak ada yang sedap. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dengan kitab ini sebahagian kaum, sebahagian manusia, dan Allah Taala telah jadikan kitab ini sebagai perantaraan untuk Allah Subhanahu wa taala jatuhkan sebahagian kaum yang lain ataupun rendahkan sebahagian kaum yang lain. Jadi tuan-tuan, kita boleh fahami hadis ini tuan-tuan dengan pelbagai situasi, pelbagai kategori. Yang pertama sekali dari sudut iman. Orang yang mana beriman dengan Alkitab, tuan-tuan, mereka dikira sebagai satu orang beriman. So kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Dan orang yang ingkar, kufur dengan Alkitab, mereka tak percaya, tak yakin ini merupakan kalam Allah, maka mereka dikira sebagai satu orang kafir. Jadi satu orang kafir, kedudukan mereka memang jatuh lah tuan-tuan. Betul tak? Kemudian, kalau dalam konteks orang yang beriman sendiri pun, orang yang beriman yang memberi perhatian kepada Quran dengan orang yang beriman yang tidak memberi perhatian kepada Quran berbeza, sebagaimana hadis sebelum ni antara utrujah dengan tamrah. Jadi orang yang mana ada attachment dengan Quran dari sudut bacanya, dari sudut fahamnya, dari sudut mengajar dan seumpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukan mereka. Adapun orang yang ambil sambil lewa, kan, baca pun lebih-lebih kurang, tak mahu belajar dan seumpamanya, adakah tuan-tuan rasa kedudukan mereka akan sama dengan kedudukan golongan yang pertama tadi? Jawapannya tidak. Jelas ha? So tuan-tuan, Alkitab, attachment dengan Alkitab, sibuknya kita dengan Alkitab ini tuan-tuan ialah antara sebab besar perbezaan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun secara umumnya tuan-tuan kita ialah orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang terakhir mungkin malam ni tuan-tuan, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Jadi tuan-tuan, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Umamah al-Bahili kalau tengok di sini nota nombor 1 ni, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata nama beliau ialah Sudai ibn Ajlan. Dan kenapa dia disebut Al-Bahili? Nisbah kepada satu kabilah yang ma'ruf, yang masyhur, iaitu Bahilah. Jadi ini antara orang kata note yang Imam Nawawi buat dalam kitab ni, sebab orang kenal nama sahabat ni radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Abu Umamah Al-Bahili, tapi orang tak tahu pun nama dia siapa. So Imam Nawawi pun letaklah namanya ialah Sudai ibn Ajlan. Sudai ibn Ajlan. Jelas kan? So Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, perintah ni tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, usul fiqh, dia ada khilaf dalam kalangan ulama. Adakah dia cukup dengan sekali, ataupun perintah ni dikira sebagai berulang-ulang, kita kena buat banyak kali, ataupun macam mana? So tuan-tuan, khilaf besar, panjang dalam kalangan ulama usul. Jadi tuan-tuan, secara umumnya, pendapat yang kuat ialah kata perintah apabila melibatkan kena buat sesuatu. Tuan-tuan, dari sudut bahasa dia hanya merujuk kepada perbuatan tersebut mesti dibuat dan cukup dengan sekali. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, dari satu sudut, Iqra'ul Quran, kalau kita baca sekali pun cukup dah tuan-tuan. Tetapi adakah itu vibe yang dikehendaki daripada hadis ini, ataupun vibe hadis ini? Adakah itu konteks hadis ini? Jawapannya tidak. Jadi tuan-tuan, ada qarinah, petunjuk yang menunjukkan kepada iqra'u di sini tuan-tuan, ialah baca secara berterusan dalam kadar yang banyak.
melazimi. Sebab apa tuan-tuan? Dia datang dengan perkataan li ashabihi. Kerana apa? Al-Quran ni tuan-tuan akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai intercessor, pemberi syafaat li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi tuan-tuan, ashab ialah jamak bagi saya tak tahulah ashab ni jamak bagi apa? Jamak bagi sahib. Jadi dia boleh datang dengan bentuk ashab, dia boleh datang dalam bentuk sahbun, dia boleh datang dalam bentuk sahabah. Yang boleh penting ini ialah plural, jamak lah. Jadi tuan-tuan, dia punya singular ialah sahib. Sahib ni tuan-tuan, dari sudut bahasa, dia merujuk kepada seseorang yang mana melazimi sesuatu, melazimi kawan dia. Nampak tak? Itu bila kita sebut sahabat. Dalam bahasa Melayu pun sahabat ni tuan-tuan, dia bukan orang yang kita kenal sekali, bukan orang yang kita kenal sehari, bukan orang yang kita orang kata just macam bertegur siapa semata-mata sebab kita satu sekolah, kita satu kelas, satu kampung. Tidak tuan-tuan. Sahabat ni tuan-tuan ialah lebih daripada tu. Maksudnya senang cerita tuan-tuan, kita ni pagi, petang, siang, malam, hidup kita ni tuan-tuan ialah dengan dia. Jadi perkataan sahib ni tuan-tuan, dia merujuk kepada al-mulazamah, sentiasa bersama, tulul muddah, tulul zaman, masa yang panjang. Jadi tuan-tuan, perkataan li ashabihim jadi qarinah bahawasanya iqra'ul Quran bukanlah satu perintah Nabi SAW untuk kita wujudkan bacaan Quran itu sekali sahaja. Walaupun memang itu yang paling sahih dari sudut bahasa. Penggunaan dari sudut bahasa, iqra'u al-Quran ni ialah baca Quran sekali cukup, sebab itu sudah dikira sebagai membaca. Betul tak? Namun tuan-tuan, fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ni tuan-tuan, Al-Quran akan jadi syafi', akan jadi dia punya pemberi syafaat, akan jadi peguam bela untuk dia pada hari kiamat nanti tuan-tuan. Untuk siapa? Untuk ashabihi, iaitu seorang yang mana melazimi Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni juga dari satu sudut sebut iqra'u, baca. Tanpa sebut lebih daripada sekadar baca. Maksud tak adalah sebut ta'allamu, kamu pelajarilah, tadabbaru. Tidak tuan-tuan. Tidak disebut. Dia punya fadilat ni dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang dalam bentuk fa'innahu. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab illah, fa'innahu ni tuan-tuan, dia adalah illah kepada iqra'ul Quran. Jadi tuan-tuan, seseorang itu dia akan dapat fadilat Al-Quran sebagai pemberi syafaat atas apa? Atas perbuatan dia membaca Al-Quran secara banyak. Nampak tak? Untuk dapat fadilat ni tuan-tuan, tidak dituntut lebih daripada sekadar membaca Al-Quran secara banyak. Untuk dapat fadilat ni dia kena baca banyak. Tetapi tidak dituntut untuk dia buat lebih daripada baca Quran banyak untuk dia dapat fadilat ni. Jelas tuan-tuan? Jadi, orang yang mana selalu duduk bising pada bulan Ramadan, apalah baca Quran tak faham, apalah hafal Quran saja tak faham. Baik, sabarlah. Orang hafal Quran daripada awal, itu kita tak pernah cakap pun you kena berhenti kat situ je. Namun itu ialah satu stage, satu peringkat yang sepatutnya dilalui oleh orang yang mana dia nak mendalam lagi, memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab tak ada pun orang yang kata kita nak berpada dengan baca Quran. Tak ada orang nak kata kita nak berpada dengan baca Quran. Kalau orang tu berpada dengan baca Quran pun tuan-tuan, dia tak faham pun, itu ialah satu kebaikan yang besar bagi diri dia. Sebab kita dah bagi tahu membaca Quran walaupun tidak faham ialah ibadah mustaqillah. Ia adalah satu ibadat yang tersendiri yang ada kedudukan besar di sisi Allah. Jadi tuan-tuan, ada orang remeh-temehkan lah, dia kata alah baca Quran je, belajar tahfiz je, tak belajar tu. Tuan-tuan, dalam bidang dunia pun kita boleh faham bahawa bukan semua benda kita boleh belajar serentak dalam satu masa. Ini nak suruh budak tu belajar Quran, jadi hafiz Quran, dalam masa 3-4 tahun, di situlah nak suruh belajar bahasa Arab, nak suruh belajar bahasa Cina, nak suruh belajar bahasa Inggeris, nak suruh belajar tafsir, nak suruh belajar hadis. Tuan-tuan, dunia tak berjalan macam tu pun. Tapi bila datang berkaitan dengan agama ni tuan-tuan, semua benda dia nak macam mudah cepat. Sebenarnya dia bukan nak mudah cepat tu sangat pun. Sebenarnya dia ialah, dia nak kritik je lah. Dia nak zahirkan ketidaksukaan dia kepada orang-orang tertentu sebagai contoh. Kalaulah kritik dia tu, kritik membina, tak apa. Tetapi kita nampak kritik dia tu tak membina. Nampak tak? Dan ghalib-ghalib orang yang kritik ni tuan-tuan, orang tak pernah rasa pun kehidupan macam tu.
kehidupan bertahun-tahun duduk dengan kalam Allah, hafal kalam Allah, baca kalam Allah, dalam solat baca, maksudnya istimta' dalam keadaan gembira, rasa lazat, manis, baca kalam Allah di dalam solat sunat dan seumpama. Dia tak pernah rasa pun. Sebab tu dia banyak sembang tu. Dia banyak kritik orang tu. Nampak tak? Sebab kalau dia pernah lalui proses tu, dia tahu kedudukan setiap huruf yang dia baca, kedudukan di sisi Allah macam mana. Kemudian dia dapat baca dalam semayang-semayang sunat. Sebagaimana Nabi SAW baca dalam semayang sunat 1 rakaat sampai 5 juzuk sebagai contoh. Dia tak pernah rasa, tuan-tuan. Kalau dia habis hafal juzuk 30 pun mujur. Dan kalau dia baca juzuk 30 tu, dan dia rasa lazat, enak di dalam solat malam dia, di keheningan malam, nescaya dia akan cuba untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain lagi, untuk dia hafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain lagi. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, ini pada saya satu kritikan yang tak kena pada tempatnya. Di sini tuan-tuan, iqra'u. Nabi SAW kata baca. Tetapi tidak bermakna kita baca saja jangan faham. Tak ada orang cakap macam tu pun. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, pahala ataupun kedudukan Al-Quran ini datang sebagai pemberi syafaat adalah untuk orang mana baca Al-Quran secara kerap, banyak, lazim dalam kehidupan. Sama ada dia hafal ataupun dia tak hafal. Yang paling penting dia ada attachment yang kuat dan lama dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. So tuan-tuan, saya rasa naktafi bihadzal qadar. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan habiskan bab 1 dan bab 2 tuan-tuan sikit je. Jadi mungkin kita akan habiskan sebahagian bab 1 ni dan serentak bab 2. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.